pentinglah untuk kita mencapai kemerdekaan. Betul. Nanti hidup kita sentiasa dijajah. Bagaimana kita hendak hidup dengan aman dan damai? Perpaduan prinsip asasi negara, kaya pelbagai budaya, mewarisi tinggalan moyang dan legenda, megah menyusul zaman. 1, 2, 3. Negara kita mempunyai berbilang kaum. Ada Melayu, Hai, Assalamualaikum. Apa khabar? ada Cina, ni hao ma, ada India, Wanita Nika Empati Irukerke. Negara kita juga mempunyai etnik peribumi yang unik. Contohnya kaum Iban. Agi hidup, agi ngelaban. Ada Kadazan, Melanau, Murut, Bajau, Bidayuh dan lain-lain. Etnik Jawa pun ada. Khabar ni, bersemangat. Negara kita pun ada pelbagai dialek. Dialek Terengganu. Ya dah, Cikgu. Dialek Negeri Sembilan. Konoy dah ngomenong lo. Dialek Kelantan. Kata-kata semak-semak tiro-tiro comelote. Setiap negeri mempunyai dialek mereka sendiri. Semua membuktikan bahawa Bahasanya dalam macam-macam boleh mengeratkan perpaduan. 1, 2, 3. budaya kita budaya ketimuran, budaya sebangsa. Pantun Melayu warisan zaman. Biar mati anak, jangan mati adat, adat menjadi sanjungan. Majlis perayaan juga dapat eratkan perpaduan. Bersama-sama kita raikan hari perayaan semua bangsa. Selamat Hari Raya, Gongsi Pacai. Happy Deepavali. Bersama kita menghormati antara satu sama lain, sama ada beragama Islam, Hindu, Buddha dan lain-lain. Menggunakan satu bahasa yang sama dalam komunikasi, pendidikan. Urusan rasmi. Ha, bahasa apa? Semestinya bahasa kawasan kita, bahasa Melayu. Bahasa jiwa bangsa. Semangat kesukanan juga dapat mengeratkan perpaduan. Lagi-lagi sukan bola sepak. Mana penyokong Terengganu? PT Ganu PT Sepenyu Ibo. Oh kawan, jom menang Piala FA lah tahun ni. Wah! Ayo Johor, ayo Johor. Luaskan pasamu Johor. Apatah lagi kalau pasukan kebangsaan kita di peringkat akhir berlawanan. Lagi semangat. Ayo bangkit bersama demi nusa dan bangsa. Kan pujulah namamu, oh tanah airku, Malaysia yang satu. Kan pujulah namamu, oh tanah airku, Malaysia yang satu. Malaysia. 1, 2, 3. Perpaduan juga dapat dieratkan apabila kita lebih hayati rukun negara. Ingat ke 5 prinsip rukun negara? Mestilah ingat. Pertama, Aku tepuk dulu baru pertama. Tepuk marah jujur, aku tepuk pandang sini kan. Tepuk yang selalu baru pertama. Okay. Mestilah ingatkan. 1, 2, 3. Ingat ke 5 prinsip rukun negara? Mestilah ingat. Pertama. kejayaan kepada Tuhan. Kedua. Kesetiaan kepada raja dan negara. Ketiga. Keluhuran kepada lembaga. Keempat. Kedaulatan undang-undang. Kelima.